Tiba Ramadan tiba. Assalamualaikum. Salam. Bang tak ada beli bang. Bang, Ya. ada hajat lah sikit datang ni bang. Mesti ada hajat besar ni. Dekat bulan puasa ni, ingat nak berniaga bang. Jadi duit lebih lah. Jadi lebih kan. Tengok ni abang kata okey. Macam-macam barang ada ni. Abang tengok ni segala perkakas berniaga ada ni bang. Balang air lah. Nak minta abang adjustkan saya sikit barang nak berniaga Bang apa? Nak jual barang motor ke? Takkan bazar jual barang motor bang. Come on, man. Habis? Kalau abang teka songkok macam Melayu tadi tu, macam masuk akal sikit barang motor. Masuk bazar Senawang ni ingat nak jual makan abang. Jual apa? Jual shawarma. Tak boleh sama bang. Ingat nak jual ringan-ringan. Dessert lah, dessert. Dessert lah macam dessert. Jual lah sebulan ni, setahun sekali lah. Boleh bayar pinjam barang abang Boleh. Ada kena cukai ke apa-apa ke? Macam biasa lah. Persen lah. Ada. Ada potongan sikit lah. Ada potongan sikit lah. boleh. Kayak banyak barang ni. Saya korek abang punya kilang lah bang Kau korek lah kilang. Ni boleh pinjam bang? Ha? Ni boleh pinjam? Ini kira hari lah. Ni kira hari So kepada korang yang mana bulan puasa ni ada dekat area Seremban, Senawang, Pangan, so aku akan masuk ke bazar Senawang, dataran Senawang. Abang Didi pun ada juga. Bawa makanan abang Jual makan lah. Memang bidang kita. Memang Chef Didi ya. Chef Didi dah tontu-tontu lah. Memang pandai jual makan lah. So aku pun nak berguru dengan Chef Didi. InsyaAllah bulan puasa ni Bazar malam. bazar malam sampailah pukul 12 ke atas tu. Tengoklah kalau 2 pagi ada orang, 2 pagi kita hentam lagi. Nak cari baju raya ke, nak makan borek, nak makan ringan, semua ada lah. Yang penting kita singgah kedai kita bang. Mesti lah. Singgah kedai kita orang tau. Tapi apa menu kau? Tak tahu juga. Tunggu next video bang. Ada banyak punya bang. Nampak tu. Wey.